Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Baik, video kali ini kita masih berada di bab yang kelima, Ad-Dars Al-Khamis Al-A'yad. Baik, kita teruskan perbincangan latihan At-Tadribat fi Safha 78. Wahid, mata yahil yaum Aidil Fitri? So jawapannya yahil yaum Aidil Fitri fi al-usbu' al-qadim. Isnan, kam yawman tata'attal al-madrasah 'anid dirasah fi istiqbal al-'aid? So soalan ni ditanya berapa hari. Dalam hiwar dia cakap cuti seminggu, tapi kena tukar kepada hari lah. So kita ambil jawapannya, tata'attal al-madrasah 'anid dirasah fi istiqbal al-'aid. 7 hari, sab'ah ayyam. Ayyam ni jamak ataupun plural. Kalau singular ataupun mufrad dia adalah yaum, satu hari. So dekat sini sebab 7, kena buat untuk plural lah, sab'ah ayyam. Thalathah, kaifa yaqdi Salman ijazah al-'aid? Macam mana Salman habiskan cuti? So dalam hiwar dia cakap dia pergi ke tempat hiburan. So kita direct je lah jawab. Yadhhab Salman ila al-amakin at-tarfihiyah. Yadhhab Salman ila al-amakin at-tarfihiyah. Arba'ah, ma'a man yarji' Salman ila al-qaryah? So dekat sini jawapannya yarji' Salman ila al-qaryah ma'a usratihi. Dalam hiwar dia cakap dia balik arji' ila al-qaryah ma'a usrati, dengan keluarga saya. So dekat sini kita kena tukarlah dengan keluarganya, ma'a usratihi. Khamsah, madza tuqim usrah Syafiq bimunasabah al-'aid? Tuqim usrah Syafiq bimunasabah al-'aid. Sambung jawapannya, ma'dabah al-ghada. So ini jawapan untuk latihan ke surat 78. Baik, seterusnya latihan At-Tadribat fi Safha 79. Wahid, ghadan yaum Aidil Fitri khata'. Aina al-khata' ghadan? As-sahih al-usbu' al-qadim. Ithnan, yata'attal Salman 'an ad-dirasah usbu'an bimunasabah al-'aid. Sahih. Thalathah, yastaqbil Syafiq al-'aid fil bait. Sahih. Arba'ah, tuhdir walidah Salman usrataha fil amakin at-tarfihiyah. Khata'. Aina al-khata'? Walidah. As-sahih walid. Khamsah, la yadhhab Kamal ila ayyi makan fi yaumil 'aid. Khata'. So dekat sini dia kata Kamal tak pergi mana-mana. So salah lah, sepatutnya Kamal dia balik kampung. Baik, seterusnya kita sambung fi Safha 80. So dekat sini ada 4 contoh perayaan utama yang diberikan contoh di sinilah. So dekat sini tengah dia Al-A'yad Ar-Ra'isah tu'tabar ijazah rasmiyah fi Malaysia. Perayaan utama yang dikira sebagai ijazah rasmiyah, cuti umum di Malaysia. Wahid, Aidil Fitri. Yahtafil al-muslimun bi'Aidil Fitri. Orang Islam menyambut Aidil Fitri. Ya'ti Aidil Fitri ba'da siyam fi syahri Ramadan. Aidil Fitri hadir ba'da siyam, selepas berpuasa, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Ithnan, Aid Ra'sis Sanah As-Siniyah. Tahun Baru Cina, perayaan Tahun Baru Cina. Yahtafil As-Siniyun bi'Aid Ra'sis Sanah As-Siniyah. Orang Cina menyambut Tahun Baru Cina. Tu'tabar Raqsah Al-Asad simah mumayyizah li hadzal 'aid. Raqsah Al-Asad ni tarian singa lah. Tarian singa dikira sebagai simah mumayyizah, ciri istimewa li hadzal 'aid, untuk perayaan ini.
Yang ketiga, Aid di Bafali. Yahtafil al-Hindus bi'Aid di Bafali wa yudhi fawanis az-zaid. So semua diguna yahtafil dekat depan. Yahtafil, tahtafil. So menyambutlah. Penganut Hindu menyambut hari Deepavali wa yudhi fawanis az-zaid, dan mereka menyalakan pelita. Yazur atba' al-Hindus al-ma'abid. Penganut Hindu pergi ke, yazur tu maksudnya pergi, pergi ke kuil al-ma'abid. So yazur maksudnya melawat, so dalam konteks ni pergilah. Dan yang keempat, Aid Milad al-Masih, Christmas. Tahtafil al-Jaliyah al-Masihiyah bi'Aid Milad al-Masih. Penganut Kristian menyambut Christmas. Yadhhab al-Masihiyun ila al-Kanisah li'ada' as-salawat. Orang Kristian pergi ke gereja untuk menunaikan ibadah. Baik, seterusnya kita nak sambung perbincangan latihan at-tadribat fi safhah 83. Di sini kena bina soalan. Wahid, tastaqbil usrati fil qaryah ayyamil 'aid. So kata soalan yang sesuai adalah aina. Tastaqbil usrati kena tukar kepada usratika. Tastaqbil sama je lah. Cuma usrati tukar kepada usratika. Tak kisah ka ataupun ki. Dua-dua boleh. Sebab kita tak tahu yang bercakap ni lelaki ke perempuan. So aina tastaqbil usratika ayyamil 'aid. So jawapan dia kat bawah ni lah. Tastaqbil usrati fil qaryah ayyamil 'aid. Isnan, asyawari' qabla yaumil 'aid muzdahimah bil marrah. So soalannya adalah kaifa asyawari' qabla yaumil 'aid. Yang ni kita masukkan dalam soalan kat atas. Thalatha, iqtahama an-nas al-aswaq wal matajir lit-tasawwuq. So soalannya adalah limadha iqtahama an-nas al-aswaq wal matajir. Arba'ah, zayyana al-aba' al-buyut bil qanadil wal masabih al-mulawwanah. So soalannya adalah man zayyana al-buyut bil qanadil wal masabih al-mulawwanah. Khamsah, la'ib al-atfal as-sighar fil layali al-al'ab an-nariyah. So soalannya madha la'ib al-atfal as-sighar fil layali. Sambung je lah kat belakang. Baik, seterusnya latihan muka surat 84. Boleh rujuk petikan muka surat 82 untuk jawapan. Wahid, sanaqdi ijazah al-'aid fi al-qaryah. Ithnan, a'addat al-ummahat ma'adib al-'aid al-shahiyah. Thalatha, yatabadal al-muslimun التهاني والتحيات بينهم. أربعة، نعايد عليهم عن طريق مكالمة الفيديو. خمسة، أتمتع بلحظات ممتعة في العيد. Baik, seterusnya muka surat 85. Di sini ada ungkapan ataupun takbirat lah yang kita boleh gunakan dalam tajuk al-a'yad. Yang pertama, yaumil 'aid. Maksudnya ungkapan pada hari raya. Ada dua lah, yang warna hijau dengan biru dekat sini. Kullu 'am wa antum bi khair wa antum bi khair, ataupun 'aid mubarak alaikum. Yang ni kita boleh guna untuk ucapkan selamat hari raya. Seterusnya yang warna kuning, yang ketiga, yaumil utlah, ungkapan untuk hari cuti. Utlah sa'idah walaka aidan syukran. So utlah sa'idah, selamat bercuti. Dan ini jawapannya lah, walaka aidan syukran. Yang keempat, indas safar, ketika melancong. Safaran mubarakan, amin syukran. So safaran mubarakan, safe trip, selamat bercuti, amin syukran. Dan yang kelima, indal audah minas safar, ketika pulang dari melancong.
Hamdan lillah ala salamatik. Alhamdulillah atas keselamatan kamu. Okay. Allah yusallimuki, dan semoga Allah selamatkan kamu juga. Okay. So ini adalah contoh ungkapan untuk beberapa situasi yang ditunjukkan di sinilah. Baik, seterusnya muka surat 87. Di sini ditunjukkan pengulangan ataupun murajaah tentang la an-nafiyah dan la an-nahiyah. Okay. So sama je lah dengan yang kita dah belajar tentang la nafiyah, la nahiyah dalam bab 4 sebelum ni, muka surat 70 saya dah terangkan dengan terperinci. Jadi yang muka surat 87 tadi adalah pengulangan yang sama, cuma dia bagi contoh tambahan je lah. Okay, so untuk nota boleh rujuk yang kita dah belajar muka surat 70 dalam bab 4. Okey, yang terakhir dalam video ini adalah perbincangan tentang jawapan latihan number, okey, fi safhah 90, ke surat 90. Okey, wahid, 521. Jawapannya ba. Ithnan, 344 alif. Salasah, 106 ba. Arba'ah, 254 jim. Okey, so ini adalah jawapan untuk perbincangan dalam bab 5, latihan dalam bab 5. Syukran jazilan, ma'assalamah.